الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. Bani Israel serta Musa ilik di Firaun. Yang orangnya geplah laut dengan lupah beledih. Nabi itu Nabi Musa serta Bani Israel. Tuk kena Firaun tekalan ia kurung. Ada yang lagi geplah hai gepeh ia kurung oleh Allah pada Nabi Musa. Dia jurung lupa Bani Israel serta Nabi Musa beledih kurung. Ini kena tuk Firaun ba kena ia kurung yang kamu jurung je tajak beladih kagak peh di Musa bin Awai. Tuk ni sebang gaduh Firaun. Pegah pak kaum ji. Hai kaum ulun, kaum kipiti ji ke Bani Israel Firaun. Hai kaum ulun kada karamat dro. Ia kurung bisa menjurung. Mengatasi Musa. Musa sebab lepas beladih. Mai mengatajak ajulah jurungnya. Dai pegah li Firaun lagi kan. Ijawut li mentro Haman. Idro ku hang peti karamat drone. Menyedi di karamat drone jurung ikru na berkon. Hana ta berkon, tak tahu sampai drone tu hantam nau kalau ni ikru jurung. Picit kena kemah tu. Ha betul, dak ku hang golo. Kai puyo li Haman. Muka ke di Firaun, hang je demam. Dai karamat drone, ya gero. Dia karamat drone tu, puyo lalu yo, nak kemah ada. Hai je lo. Jibril kagak pre dengan kurung dia. Nak turat berjaro, turat pegat kedua li Firaun. Hibai pegat turat. Gepuru londro Jibril pun dia abak Firaun dia pegah. Delat tu kampung ilun nasiro lamit kublo. Kubi jalimut. Ate dia kerja jauh, ilun kan tukang kerja badron. Iban dak dedakan nyina lamit tu mudah-mudahan nyan. Oh, tu apa budak Firaun. Menyana lamit modelnya hukum haji cok cekak lai. Baik cekak mata, lu cekak. Cok dang likit tak labah. Bayi mari. Rumah anda je tolak tungang pun menghana peraturan tak pegat. Nya menan bapak pegat tu. Ditulis dipegat tu peraturan li Firaun. Peraturan daerah. Si doro lamit dia masih kepa hukuman cekak lai tak nak lecet abah. Nalih tulis li poda Firaun suratnya. Alih cina kertas wai ke siap lagi bari juk. Tulis. Jadi dia jajak bori ke benar kertas mengatiun pol baru saya bagi tulis lebih dah kami tak pol pen tu tapi ada jadi tulis. Nah, jadi tulisnya yang menan suratnya bah baklun supaya dapat berguna di mana perlu ke Jibril. Icak Firaun. Hanya dia pula yang Jibril fikir kaum rawai kipti. Kebah tak ngegak di Jibril. Pajan ke tu suratnya. Ati Firaun hilup lang ianya. Man hilup boleh po ya pelakon oleh Haman. Firaun ubena kaum kipti dua udara mendu. Jibril lepak ketemu udai nang. Hidup tu udai nang lagi ya. Udai nang, Jibril udai nang hidup. Pertama udangnya ilai ke. Mampu apa? Punya udai nang ke apa udara putus ke kang, ana apa mentalik ke kang, putus ke kang. Itu cuba apa nak udai nang. Jadi ubina kuda Firaun Mamadum ikut kuda Jibril tengah kurung. Tok tengah kurung gedang di Jibril. Gedang ke kisah ke kanan. Ketut surat. Nyo tu surat. Tak kala pada Firaun cik ke draw aje. Ma soya lamit mati ke pau hukuman cekak lai. Tak nak kira banyak bi cekak. Bi cekak ang bela. Gemar juga aku gengak dak kek kok buhu lam iya. Iman Firaun hotenyan. Pua dikun di Firaun hotenyan. Iman amantu billahi alladhi amana bihi banu Israil. Orangnya lilun kalau iman kepada Tuhan Allah yang dimiman kepada Tuhan Allahnya le kaum Bani Israel. Diulang-ulang
Jadi Jibril takut tu juga diulang-ulang terima. Padahal punya umat jamu nak thay kam karat terima le ke lagi iman dan umat Muhammad. Dan umat Muhammad iman terima taubat terima thay matauro. Thay nyawa kalau untuk lepas halkom matauro kalau diluk dari barat utimu iksa utimu mata terima taubat. Umat jamu nak thay kam karat terima le. Yang antara lain Firaun. Yang kam karat iman. Tahu tu kadang lu ga diulang tu timbang coba cukup dengan Jibril. Gecok tu nak dikit lebih-lebih nak peraturan. Gesak lah abah. Tui mari lu. Tui kena mantu lu ke tengah. Aku tak nak kecil abah. Ingat mati Firaun dalam kerunen. Jadi tapi Bani Israil yang kalpah beladih ragu mata. Kadang kalau mati perintah oleh Allah baik kerunen dia tampua bangkit Firaun darat. Baru yakin Bani Israil bahawa Firaun kah mati. Yang kita nuhat ke menyetajak sejak utai nang macam ke Firaun kai kebah dalam bak tempat yang kebah-kebah macam ibu ia keru inu kena ji ia keru ibu macam babangku dia ibu yang ku hana bro hai betul lalat yang dia diajak ke dia kudai kan yang tabarah dia yang tak lu dalam kau ya ten bulu ku yang dak lalat di bawah hana ibu ia macam ia betul macam ya jadi yang Firaun. Jadi sebagai simpulan ji geplah laut ke Bani Israil pura begas Nabi bak hadis yang lu baca adalah ba'ur Asyura lepas Bani Israil serta Nabiullah Musa. بالبال